Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Okay, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda semua cara untuk pasang fender lamp. Kalau tengok ni, kereta Proton Saga ni, dia punya fender lamp tu dah tercabut. Tengok ni, dia dah patah klip dia. Tu, kat bawah tu lah dia patah, jadi dia longgak macam ni. Sekali cover dia pun dah tercabut. Okay, jadi dalam video ni, benda ni saya dah beli dah. Nama lain dia mudguard lamp lah, daripada fender lamp. Ada setengah panggil fender lamp, ada setengah dipanggil mudguard lamp. Jadi barang ni boleh beli dekat kedai spare part pun ada jual. Dekat dalam Shopee, TikTok, Lazada pun ada jual. Link pembelian ada saya sertakan dalam video ni. Anda boleh check out dalam video dan juga di dalam ruangan video description. Harga dia tak mahal mana, murah je, dalam belas-belas ringgit lah. Kalau beli online, sekali postage bawah RM15. Yang ni bukan original lah. Ok, ini bukan original. Kalau original mungkin mahal sikit, tapi ok lah, boleh masuk je. Compatible dengan Proton Saga. Ini adalah Proton Saga BLM 2010. Setengah Proton Saga BLM dia tak ada lampu fender ni. Ada model tertentu sahaja, model baru sikit ada. Ok, dan dia sebenarnya sama dengan Proton Gen 2. Sama saja, compatible lah. Beli yang Gen 2 pun boleh pasang dekat Saga. Yang ni saya beli warna putih. Dia ada warna putih macam ni, transparent, ataupun ada warna orange pun ada. Warna orange, warna selain pada orange, putih pun ada. Terpulang lah nak beli colour apa. Ini kita tak tahan ni supaya mudah capai. Sebab apa? Bila kita cabutnya ni, soket ni, nampak dia ada wire. Wire ni kalau kita cabut, kita jangan lepas soket ni. Kalau kita lepas, dia punya kabel masuk ke dalam, susah kita nak keluarkan. Jadi make sure guna dua tangan lah. Ok, saya tak dekat sikit, gelap sikit kawasan dia. Kita tukar angle. Macam ni ok sikit. Buka siap-siap supaya lagi mudah kita nak ni nak pasang lagi. Kalau tak buka, yang tu dah pegang sebelah kan, jenuh lagi nak pasang. Ok, so nak pasang dia, kena tengok dia ada bahagian besar dan bahagian ini. Ini dia besar sikit, ini kecil. Ok, so bila kita cabut kita boleh tengok lah. Kalau tengok ni, atas ni kecil, bawah ni besar. Dia ada takat ni jangan salah pasang, sebab tak masuk pula. Ok, so ini kita tak tahu macam mana nak cabut. Anda pusing tengok, dia ada macam klip tekan ni kan. So kita tekan saja, cabut. Lepas tu tengok dia punya angle ni. Ok, dia punya track dia ada kat situ. Masuk ikut dia punya track. Macam tu. Bagi dia masuk betul-betul dia punya ada klip dalam ni, supaya dia melekat elok macam ni ya. Alright, bila dah pasang, dah ketat macam ni, tengok dia dah ketat betul, baru kita masuk ke dalam casing ni. Ini kita tekan je. Macam tu. Alright, clear. Ketat dah. Jadi itulah dia cara macam mana nak replace ataupun macam mana nak pasang mudguard lamp, ataupun kita panggil nama lainnya ialah fender lamp. Untuk anda yang nak beli, mungkin pakai model sama macam saya, Saga BLM ataupun Proton Gen 2, anda boleh semak link pembelian dalam video dan juga dalam video description. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Cantik, kereta dah settle. Mantap.